Banyaklah barang dia bawa. Itulah, iPhone, buku resepi semua ada. Entah, botol airnya. Apron aku tertinggal. Aku pun sama lah. Aduh, macam mana ni? Bisa ambil ke tak? Tapi dah jauh. Dah lah penat. Macam mana ni? Tak praktikal langsung. Betul. Kenapa ni? Kenapa masuk dalam kabel banyak ni? Tengoklah, kami selalu bawa banyak barang. Tapi, apron selalu tertinggal. Tak praktikal langsung. Apa kata kita buat inovasi? Inovasi? Kita buat apron jadi bag. Bag? Dalam apron tu, ada ruang simpan barang. Semua boleh bawa sekali. Senang. Bagus juga tu. Tada! Inilah apron tuku. Buat macam apron biasa je. Apa yang bagnya? Transaction book bag Discover. Jom saya tunjuk. Objektif utama penghasilan Apron to Go adalah untuk memudahkan pengguna membawa barang dan keperluan dengan menggabungkan fungsi Apron dan bag dalam satu produk yang praktikal. Selain itu, produk ini juga bertujuan meningkatkan kecekapan dan keselesaan pengguna semasa bekerja di dapur melalui reka bentuk yang fleksibel, ringan dan mudah digunakan. Di samping itu, Apron to Go turut mengoptimumkan penggunaan ruang serta mengurangkan keperluan membawa beg tambahan sekaligus menjadikannya lebih efisien dan mesra pengguna. Apron adalah berpunca daripada kesukaran yang sering dihadapi oleh pelajar kulinari, chef dan pekerja dapur dalam mengurus barang yang keperluan semasa bekerja. Kebanyakan pengguna perlu membawa beg tambahan untuk menyimpan barang dan peralatan kecil yang boleh menyebabkan ketidakselesaan. Selain itu, kebiasaan belajar sering menghadapi masalah tertinggal barangan kerana terlalu banyak barang yang perlu dibawa ke kelas. Keadaan ini menyebabkan mereka sukar untuk mengurus semua keperluan dengan baik sekaligus menjejaskan kelancaran aktiviti harian. Situasi ini bukan sahaja